Adalah durian teluk buaya. Saya adalah kecil. Saya dapat secara percuma daripada kawan saya. Nanti saya cuba buka tengok isinya. Okey, ini adalah isi durian teluk buaya. Dan saya akan cuba test tengok macam mana rasanya. Rasa durian teluk buaya adalah lemak dan manis. Tapi bijinya agak kecil. Okey. Bijinya adalah kecil dan tak dapat disemai. Dan rasanya cukup sedap sekali, manis dan lemak. Pagi ini saya telah pergi ke dusun makcik saya untuk kutip durian. Dan setelah selesai tugas saya di sini, saya pergi pula ke dusun Cikgu Seri untuk melihat pokok jenis telur buaya di dusunnya. Okay. Cikgu Seri ini juga adalah jiran saya. Cikgu Seri berasal daripada Bangkok, Thailand, dan telah berkahwin dengan orang di kampung saya. Dia juga bekerja part-time sebagai jurulatih tinju pasukan Sukma Kedah. Dan Cikgu Seri ini cukup fasih dalam bahasa Thai dan Cikgu juga Seri bahasa Malaysia. อ๋อครับผมพูดไทยแล้วกันผมก็พอพูดไทยได้แต่จะมีทองแดงนิดนึง โอเคพันไก่เข้นะที่เมืองไทยมีไหมพันไก่เข้เนี่ยเขาเรียกอะไรมีไหมหรือว่าเป็นพันของมาเลยอ๋อพันของมาเลยเนาะรสชาติอร่อยมากเลยลูกเล็กโอเคลูกเล็กเม็ดรีบIni adalah suasana gerai durian di Kampung Tidih Akak yang berdekatan dengan stesen minyak Burak Oil. Dan yang ini adalah gerai durian Cikgu Seri yang saya telah melawat dusunnya sebentar tadi. Dan hari ini anak Cikgu Seri datang untuk menjaga kedai. Gerai durian ini berdekatan dengan stesen minyak Wan dan juga Burak Oil. Gerai durian Cikgu Seri di Kampung Tidih Akak. Ringgit jual 6 lục rian bang lah. Yang lục rian đây bang. Ada durian bah? Durian kampung harga macam mana sekarang? RM8. RM8. Lagi? Ini durian apa? Montong. Montong. Harga berapa montong? Kilo 20. Durian montong kilo lah RM20 นะครับyang bahasa Thaiด้วย Dan yang itu? Di kampung. Oh, durian kampung lah. Di telur buaya. Oh, telur buaya. Yang kecil ni adalah durian teluk buaya. Harga macam mana durian teluk buaya? 20. 20 ah. Ada apa? Kalau bewak habis tinggal teluk buaya. Dan yang ini adalah anak Cikgu Seri. Okey. Untuk video ini saya berhenti setakat ini dan saya ucap terima kasih kerana menonton. Terima kasih.